6 Ramadan. Kita dah menghampiri seminggu daripada bulan Ramadan. Seminggu yang pertama ni kita boleh tengoklah, adakah kita ni semangat, adakah kita tak semangat, adakah kita bagus, adakah kita tak bagus. Nabi SAW ketika dalam bulan Ramadan, Nabi mengerjakan solat qiyamul lail yang kita sebut sebagai tarawih ni di masjid ataupun secara berjemaah. Ada riwayatnya Nabi bersolat di dalam masjid. Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disebabkan Nabi tidak lagi menunaikan ataupun melaksanakan solat tarawih ini di dalam masjid secara berjemaah, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak mengumpulkan sahabat-sahabat untuk mengerjakan solat tarawih di dalam masjid secara berjemaah. Ketika zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar Ibn Al-Khattab menjadi khalifah yang kedua. Umar pada malam-malam hari dia suka berjalan. Malam-malam hari dia suka tengok, adakah ada rakyat yang tak cukup makan, adakah ada rakyat ada masalah, adakah ada penjenayah perompak ke mencuri ke tengah-tengah malam. Umar suka meronda di sekitar Madinah pada waktu malam. Dalam bulan Ramadan, Umar dapati ramai sahabat yang mengerjakan solat qiyamul lail ataupun kita sebut sebagai solat tarawih. Ada yang solat di rumah dia, ada yang solat di kebun dia, masing-masing solat tarawih. Ada yang solat kat masjid bagi sahabat-sahabat yang tidur di masjid, ahli-ahli sufah tidur di masjid, solat dalam masjid. Jadi Umar kata, kalau Nabi SAW, Umar tak sebutlah kat mulut dia tapi Umar rasa kalau kata Nabi SAW tidak melakukan solat tarawih secara berterusan di dalam masjid berjemaah kerana khawatir ia akan diwajibkan, maka sekarang Nabi SAW telah wafat. Jadi Umar pun mengumpulkan kembali para sahabat untuk menunaikan solat tarawih di dalam masjid. Umar bila dikumpulkan sahabat-sahabat untuk solat tarawih dalam masjid, dia pilih siapa untuk jadi imam. Biasanya solat-solat fardu, khalifah lah yang jadi imam. Kalau ada peperangan ke apa, panglima perang lah yang akan jadi imam. Tapi sebabkan solat ni solat tarawih, dia tidaklah wajib, dia solat sunat. Umar radhiyallahu anhu pula dia suka meronda pada waktu malam. Jadi Umar memilih sahabat Nabi yang paling sedap bacaan Al-Quran dia, iaitu siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia paling sedap bacaan Al-Quran dia. Umar radhiyallahu anhu memilih Ubay untuk menjadi imam salat tarawih. Daripada situlah kita disunatkanlah untuk berimamkan orang yang sedap bacaan dia, berimamkan orang yang benar bacaan dia, berimamkan orang yang paling bertajwid bacaan dia, supaya kita lebih khusyuk dalam kita menghayati, mentadabburi Al-Quran tu di dalam solat, terutamanya di dalam solat tarawih. Jadi tidak salah kalau kata ada orang dalam bulan Ramadan ni dia suka nak pergi ke masjid-masjid yang bacaan dia sedap ataupun imam dia bacaan dia sedap. Sebab apa? Sebab dia solat tarawih. Bahkan tidak salah kalau dia tak solat pun. Bahkan tidak salah juga kalau dia nak solat seorang-seorang dekat rumah. Umar radhiyallahu anhu ketika dia mengumpulkan sahabat-sahabat, melantik imam untuk menjadi imam bagi solat tarawih, Umar teruskan perjalanan di sekitar Madinah. Dia dapati ada lagi sahabat-sahabat yang masih mengerjakan solat tarawih tu di rumah masing-masing. Jadi Umar kata mereka pun memahami sunnah. Macam kalau aku pun faham sunnah, mereka pun memahami sunnah. Jadi itulah dia solat tarawih. Jangan kita lepaskan peluang ni dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia dilaksanakan secara berjemaah di masjid. Banyak masjid yang ada memilih imam-imam yang sedap. Cubalah kita cari semangat untuk kita menunaikan solat ni kalau boleh setiap malam.